Ramai tak sedar nilai duit sebenarnya sentiasa berubah. Tetapi nilai emas tetap bertahan walaupun beribu tahun. Apa buktinya? Dulu, sekeping shilling emas boleh beli seekor kambing. Hari ini, nilainya masih cukup untuk beli seekor kambing juga. Tetapi dengan wang kertas, nilainya semakin susut dari tahun ke tahun. Wang yang kita gunakan sebenarnya terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, wang fiat. Duit yang kita guna setiap hari. Nilainya wujud sebab undang-undang dan kepercayaan kepada kerajaan. Kalau duit koyak, terbakar atau sistem runtuh, nilainya boleh jadi kosong. Ada kerajaan, ada nilai. Tak ada kerajaan, tak ada nilai. Yang kedua pula, wang komoditi, contohnya emas dan perak. Nilainya bukan bersandarkan undang-undang atau kerajaan, tetapi sebab emas memang bernilai. Emas perak tak boleh dicipta sesuka hati. Calar, patah, lebur sekalipun, nilainya tetap dikira ikut berat dan ketulinan. Harga boleh turun naik, tetapi tak pernah jadi kosong. Walaupun hari ini emas bukan lagi wang rasmi, hakikatnya nilainya masih jauh lebih kukuh berbanding duit kertas. Sebab itu, orang yang faham kewangan tak simpan semua harta mereka dalam cash. Mereka pelbagaikan simpanan mereka ada dalam duit, ada dalam bentuk hartanah, ada juga dalam bentuk emas perak. Jadi, bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas dan alihkan sebahagian dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold, saya bantu tuan-puan untuk daftar dan bimbing tuan-puan dalam langkah simpanan emas yang terbaik.